salah ni. Apa yang ada? Margarita Ada pepperoni pelan sikit. Tak nak pepperoni satu. Meat lover. Wow. Peach duck, truffle pesto, surf and turf seafood and meat in pizza. Apa tu? Lamb. Seafood Seafood tak nak. Kita kena try. Kalau tak tahu. Kalau tak sedap rugi je. Baik. Tu kecil. Wifi tak ada? Line tak ada kat sini. Saja. Game apa dia main? Main game dulu lah. Dia suka main game. Okay, ini adalah harga. Sekejap. Atas sikit. Kat sini sikit kot. Macam tu. Tengok kek. Ni share lah. Daging acar tadi. Oh. Sama-sama. What's the name of the cake? Chocolate cheese. Chocolate cheese. Okay, makan dengan Daddy lah. Sekejap ambil tisu. Tuk hangat tu. Ni simpan dulu Daddy. Nak lap ke tangan? Letak sini. Kenapa dia punya ni macam... Ayo, cuk. Dia dah selah air tu. Nampak muka hati lah. Sekejap. Dia gelap. Kot. Ya Allah. Dia kan ambil gambar ni. Semua kan. Sedap tak? Let me take a picture. Sedap. Macam orel kan? Alright. Okay, Tia. Ambil gambar Tia. Gelap sikit. Sabi. Oh, ni tisu dia kat sini. Ni tisu dia kat sini. Betul? Bukan nak gambar tulis tadi. Tak tahu. Okay, di bawah. Okay, tak. Tu ni. Pada dia fokus. Pada dia fokus. Pada dia fokus. Lain. Apa nak kali sangat? Cari yang cantik. Nanti yang cantik. Oh, tak boleh. Nanti suruh dia duduk sini. Sebab nanti suruh dia duduk sini. Apa? Nak selesai. Kan, sebab gambar. Nanti dah macam ni. Habis biji ni. Lagi. Nah, berapa cantik? Untuk Atia. Okey, pegang. Mana? Boleh. Cawan tak ujung. Okey, Atia try dulu. Kita tengok apakah sedap atau tidak. Main mana ni? Main mana boleh? Okay guys. Apa ni tadi? Cheesy cheese. Memang rasa penuh dengan cheese. Sedap. Tapi tak panjang-panjang. Tak panjang. Oh, maksudnya yang tarik tu Oh, macam tu.
habis. Ada airport yang time lapse tu. Baru I letak. Jadi dia akan lipat. Time lapse tu baru I buat. Macam belajar dengan Jenny. Sedap. Ini adalah air kiwi campur orange. Refresher. Nama dia kiwi refresher. Kiwi orange refresher. Mana? Kiwi orange. Sebab itulah dia rasa macam orange. Orange. Okay, kita dah makan sikit dah roti tadi. Atia punya tak habis. Roti cheese. Kenyang lah. Dia aku makan lah. Mengenyangkan. Oi. Ingat dah kenyang. Saat gitu bila? Kat rumah. Tengok dia punya ni. Sedap kan? Hai, dia makan seorang kek ni. Kita share. Tak apa Itu coklat. yang hangat. Cheesecake coklat. Dia punya tepi ni tebal sangat. Saya tak pernah makan tepi dia. Ni tahu punya. Ready. Semua tak nak makan tepi eh. Makan juga tapi tak boleh habis. Saya akan cuba habiskan yang tengah ni. Rasa macam susu sikit. Kenapa? Nampak tak? Dia macam ada rasa Waskin dalam kek. susu. Normal. Tak boleh makan mesti memang habis. Risau kan? Mahal. Waskin dalam kek. Tetaplah dia ni ambil juga. Okey, yang ni yang tepi-tepi dia semua tak habis ya. Semua tak nak makan tepi-tepi. Yang tu kita akan bungkus. Jadi tapi aja tak menghadap. Lagi kita ambil gambar guna kamera tu. Lagi kita ambil gambar guna kamera tu. Sekejap lagi lah. Gambar daddy dah tak ada tadi. Basuh dulu tangan. Dah habis. Okay. Sedap sangat. Gila sangat. Oh, jet abang. Cantik je. Ya. Memang lah. Video dia cantik. Gambar macam kurang tau sebenarnya. Pala I lah. This is my daughter. My beloved daughter. Si. Kita makan kat mana je? Abang nak Cepat kata makan kat mana hari ni? tulang subi. Kilang subi. Tulang. Allah. Dia bukan kafe kan? Dia tak boleh kafe. Dia tu sup. Sup sebut lah tahu. Subi ke selup kan? Sap. Bihun selup. Selup dia sis. Sedap tak Atia? Atia bagi berapa Atia? Atia bagi berapa? 5. Wow, Daddy bagi berapa? Bagi berapa bintang?
5 juga. Wow. Apa? Sedap kek dia. Ni kek apa? Coklat? Cheesecake coklat. Cheesecake. Abang. Potong. Sikit coklat. Ha? Sikit coklat. Fish cake. Cheesecake coklat. Oh, okey. Belah. Ibu tak nyam. Ni. Nak yang Nak ambil air. Air apa? ni. Ya. Refresh. Kiwi orange. Refresher nama dia. Nama air tu kiwi orange refresher. Okay, kita dekat kedai ni. Nama dia Soulbee. Kat sini ada macam-macam menu. Bagi tahu. Betul apa? Sebutan yang sebenar. Hah? Sebutan yang sebenar. Sap. Sap. Ya. I pernah dengar dekat live. Ya tu. Ya, betul. So dia punya ni kan cantik tau. Interior design dia. Atas ni untuk apa Boleh ambil gambar ke kat atas? Boleh ada tanggung. Tak tahu atas ni untuk apa. Kita tak pasti. Tapi yang kita pasti kat sini lighting cantik. Sebab atas tu dia terbuka macam tu. Kat atas. Macam glass house. Boleh. Okay, ada toilet belah sana. Ada surau. Siapa nak pergi surau? Tengok video. Tak ambil gambar dia dulu. Tu dia belakang ni. Nampak tak? Tak apalah, dia edit lah dekat ni. Sebut minyak. Nak green dia teruk sangat. Tapi nak. Sekejap tukar ISO dulu. Wait ah. Sekejap ni apa sebenarnya? Patutlah orang pakai itu dia senang. Barulah cantik. Ya, Hatia dah macam apa dah Hatia? Hatia dah macam apa dah? Nak air lagi ke? Nak ambil air. Mana nak ambil gambar Daddy? Dia dah sibuk macam mana ibu nak ambil gambar Daddy? Jadi kita diri kat situ ha? Awak nak bagi yang atas. Ingat dah masuk mulut. Baby dah tolak ke sana. Ingat masuk mulut. Ikut. Tengok ni. Ni kalau guna yang A tu. Ni kalau guna yang A. Auto ke? Not sure. Yang ini kalau yang manual. Alah, ini elok je. Tapi macam tu. Elok pula. Mana cakap Ha, ni tengok ni. proses dia lain. Nampak tu. Tapi elok pula. Live review nampak lain. Kan? Mana nampak elok? Sekejap, pakai S lah. Shutter priority. Kata dia... tangan lap dulu. Ha. Lap tangan dulu tu. Ibu nak ambil gambar tu. Jadi cakap kat ni bungkus lagi. Okey, Hati duduk situ dulu ibu ambil gambar.
okey ke? Awak okey ke? Awak tak gelap. Sama. Dia gelap mula atas sikit Come here, baby. Baby, jangan macam tu. Don't be like that. Aduh, banyak lah. Terdalam. Atas diri tu je. Nak ambil lah. Diri je. Cantik. Lagi-lagi. Diri lagi. Yeah. Senang. Okay, jadi diri situ. Akan zoom kat dia ni. Allah, dia dah keluar pula. Tengoklah. Tengoklah. Tengok sini. Memang terbaik. Atas kena diri. Wow. What is that? Allah. Ui, tak ambil. Okay. Oh, jangan itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Apa tengok kamera jangan kau. Tunggu dia set. Okey lah. Dia ambil ke? Toilet tak? Ada tunggu dia sekejap. Hati ada ni lah Hati punya.
Wih, kita dah nak balik. Allahu Akbar. Yang ni pun tak ni. Okay, kita makan kat sini. Lift tunjuk. Okay, Tia. Tunjuk lift tutup. Lift tutup. Okay, bolehlah. Ini siapa? Oh. Baju putih? Tadi nak tunjuk dengan kamera. Tangan jauh sikit. Jangan jauh sikit pun nampak. Jom. Okay, tunjuk kat luar ni. Tunjuk kat bahagian luar ni. Ni, kat luar ni. Macam tu pusing. Pusing. Okay, tunjuk luar. Ni tempat kita. Tekan dekat. Okay, dah record dah. Okay, pegang macam ni. Pegang macam ni. Pegang macam ni. Okay, jom. Mari kita. Bila kamera tu rosak dah lah. Ni Sulbi. Ni tunjuk ni. Ni tak tunjuk. Kamera tu cuba angkat elok-elok. Tegak dengan tak nampak jalan. Entah apa dia record. Apalah beginner. Jangan tekan lens dia tau. Pusing kepala je ni. Kepala kita.